Everybody so serious. What? Everybody so mysterious. Mau kita tengok trend TikTok Syed Saddiq dan Bella Astila. Teman terpaksa lah offkan lagunya, copyright nanti. Apa yang kau nampak trend TikTok Syed Saddiq dan Bella Astila berserta dengan anak-anak dengan trend TikTok teman tadi. Okey, apa yang kau perasan lah dalam video tadi ialah yang pertamanya ada persamaan wajah lah. Dema berempat ini, berempat dema tu nampak macam ada persamaan. Wajah Bella dan juga 3 Oyen tu, kata netizen. Hai, 3 Oyen kata dek dema. Betul lah. Kalau tengok sekali imbas, Syed Saddiq dan anak-anak Bella ni macam sama je. Macam ada iras yang sama. Tapi yang pentingnya, apa yang dia buat ini kita semua terhibur. Satu Malaysia terhibur. Jadi kalau nanti nak buat kenduri tu, kena buat 14 kali. Sebab ada 14 buah negeri dalam Malaysia. Hidup begitu. Entahlah koma. Okeylah. Syed Saddiq ni, kalau kita ikutkan keputusan rayuan kesnya, hari tu ialah pada 17 April ni. Jadi tak lama lagi lah kita harapkan sesuatu yang positif lah ya kepada hubungan mereka ni. Tapi apa pun, kita kena patuhlah kepada undang-undang dan juga keputusan yang akan dibuat. Jadi kita tunggulah seterusnya apa yang akan berlaku. Doakanlah yang terbaik untuk dema ya mohlah kita buat kerja lain pula. Asyik trend TikTok aja. Moh